Nampak tak dinding kat belakang tu? Ia dinamakan sebagai Intramuros dan salah satu kawasan bersejarah yang masih kekal yang dapat kita lihat sehingga ke hari ini. Dinding ini, dinding tahanan ini merupakan kawasan pertahanan pihak Sepanyol semasa zaman kolonial pemerintahan Sepanyol pada abad ke-16, dan ianya bertujuan untuk menghalang daripada serangan pihak luar. Dahulunya Intramuros ni merupakan kawasan bandar atau pusat bandar yang dikenali sebagai City of Manila, dan di sini menempatkan pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat agama dan juga pelbagai pusat-pusat aktiviti masyarakat dahulunya. Tapi disebabkan oleh penjajahan Jepun ataupun pendudukan Jepun pada tahun 1945, hampir sebahagian daripada kawasan Intramuros ni telah musnah, dan ini antara yang kekal sehingga ke hari ini. Kota ini dibina daripada batu dan ianya dibina mengelilingi kota lama Manila. Menurut seorang rakan tempatan yang menemani saya ke sini, dalam bahasa Sepanyol, intra bermaksud dalam, manakala muros pula adalah batu. Intramuros meliputi kawasan seluas 60 hektar. Di sini, kita dapat melihat sebahagian daripada kesan sejarah negara ini. Saya sempat melawat Fort Santiago, salah satu kubu di dalam Intramuros. Lokasi ini menawarkan pengalaman yang menarik untuk setiap pengunjungnya. Strukturnya yang masih utuh memperlihatkan keunikan binaan zaman dahulu. Sambil melihat kawasan persekitaran, saya juga mencari restoran halal, tapi nampaknya belum jumpa lagi. Majoriti penduduk Filipina beragama Kristian, namun komuniti Islam juga ada di sini. Pasti saya akan jumpa dengan kedai makanan halal nanti. Ini adalah jejak-jejak Jose Rizal pada hari beliau dijatuhkan hukuman. Dari kediaman beliau, Jose Rizal dikatakan berjalan melalui Fort Santiago hingga ke Rizal Park, ke kawasan yang telah saya kunjungi tadi. Di atas salah sebuah kota, saya dapat melihat perbandaran San Nicolas dan bandaraya Binondo yang moden di seberang Sungai Pasig. Di sini, kita boleh melihat penjara bawah tanah yang dibina oleh penjajah untuk menghukum rakyat Filipina yang menentang mereka. Apabila air pasang, lebihan air dari Sungai Pasig akan memenuhi penjara bawah tanah ini dan melemaskan mereka yang dikurung di situ. Kini, semuanya hanyalah tinggalan sejarah untuk mengenang pengorbanan rakyat Filipina dalam mencari kemerdekaan. Saya meninjau salah satu kota di dalam Intramuros, iaitu Baluarte di Dilao. Kota batuan ini merupakan kota yang tertua di Intramuros, dibina pada 1586. Kota ini telah musnah beberapa kali ketika penjajahan British sekitar tahun 1762. Pada 1764, ianya diperbaiki oleh tentera Amerika dan dijadikan sebagai kubu mereka. Binaannya dibuat seakan berliku, sulit dan mengelirukan. Pasti ada sebab tertentu ia dibina sebegini. Kubu ini musnah semula ketika Perang Dunia Kedua melanda. Akhirnya, sekitar 1980-an, kubu ini digali semula dan diperbaiki. Sehingga kini, ia kekal sebagai salah satu lokasi pelancongan di Intramuros. Sedar tak sedar, banyak tempat yang saya sempat kunjungi. Sekarang, tiba masa untuk menjamu selera. Menurut rakan yang saya temui tadi, di samping kedai makanan tempatan, makanan dari Timur Tengah juga menjadi tumpuan masyarakat Islam di Manila.
dah datang kat negara orang ni, takkan kita nak jalan-jalan je kan, mesti kita nak makan juga. Tapi kat mana lokasi makanan halal di Manila ni? Saya cadangkan kepada anda untuk datang ke Shawarma Snack Place yang terletak di kawasan Ermita, Manila. Kawasan Ermita ni lebih kurang macam Bukit Bintang lah kalau dekat Kuala Lumpur, dan ianya sering kali menjadi tumpuan para pengunjung tempatan dan juga antarabangsa. Dan yang menariknya, dekat sini memang banyaklah pilihan makanan Arab. Antaranya kebab, ada nasi biryani, ada kari ikan, ada semua ada. Yang penting halal. Apa juga lagi? Saya nak order dulu. Makanan pun dah sampai, apa tunggu lagi? Masa untuk kita makan. Dan sekarang ini menjadi pilihan saya ialah makanan-makanan Arab. Semuanya ada kat atas meja ni. Sekarang ini kita ada kari kambing. Lepas tu kita ada roti pita dekat sini. Lepas tu ada salad pula. Dan juga yang ini makanan istimewa dekat sini. Kita hanya perlu letak daging ataupun isi ayam dekat bahagian tengah. Okey. Kita jatuh pula ke tengah. Lepas tu kita tutup dan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa tempatan, jemput makan ialah Kak Ina. Masarap. Maksudnya memang sedap. Masa untuk merehatkan diri. Saya akan sambung perjalanan saya ke lokasi yang seterusnya esok. Perjalanan saya di Kota Manila diteruskan ke daerah Quiapo, iaitu penempatan masyarakat Islam di kota ini. Banyak pilihan makanan halal dijual di sepanjang lorong ke masjid. Masyarakat di sini juga cepat mesra. Apatah lagi ketika saya mengucapkan salam kepada mereka. Manila Golden Mosque atau turut dikenali sebagai Masjid Al-Zahab merupakan antara masjid yang utama di Manila. Masjid ini cukup dikenali dengan bahagian kubahnya yang berwarna emas, dan dari situlah ianya mendapat nama. Dan jika anda lihat pada bahagian kubah masjid ini cukup unik, iaitu mempamerkan reka bentuk daripada Timur Tengah, manakala reka bentuk geometriknya pula mempamerkan motif daripada etnik Maranao, Maguindanao, Tausug yang merupakan antara kumpulan etnik di Filipina yang beragama Islam. Dan pada hari ini, masjid ini bukan saja menjadi pusat beribadah bagi masyarakat Islam di Manila, malah juga menjadi pusat untuk mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim antara mereka. Activities of money here, especially in Tabligh, we are reaching having a group after the prayer. That is reaching empowering one another, conveying the message of Islam to one another after the prayer. That is most especially carried by the Tabligh. At the same time, there are also non-Tablighs who are also reading Quran. For example, in my case, I am reading Quran for 15 years in this mosque. I have
married 15 years. Reading Quran. I still met them 15 years. Reading Quran. Now, there are many activities. Now, there are people who are having zikir. See? That is after faith. And besides that, with regards to the administration, they are performing solemnal nuptial. Nuptial. You know nuptial? That's nuptial marriage. Nuptial. Then marriage. There are many Muslims who want to be solemnized. The administrator and the imam of the ruling mosque, especially non-Muslim, non-Filipino. They were Arabs. A different kinds of nationality here. Not only Arabs. There are many nationalities, Muslim, who would like to marry Filipino, then they would like to get married here, and they will be solemnized. They will be solemnized in the administration office through the imam. Banyak juga informasi yang saya dapat daripada Encik Abdul Raji tadi. Saya berharap komuniti Islam di sini akan terus membangun. Melihat daripada susur galur sejarah Filipina ini, kedatangan Islam telah wujud sekitar abad ke-14 lagi apabila seorang mubalik Islam dari Arab, Karimul Makdum, tiba di Kepulauan Sulu dan Polo dan bermulalah penyebaran Islam di negara ini. Saya sekarang ini berada di The Museum of Chinese, dan yang menariknya di sini kita dapat melihat paparan mengenai salsilah keturunan Kesultanan Sulu dan hubungan baik mereka dengan kerajaan China sejak 600 tahun dahulu. Dan sehingga ke hari ini, kerajaan China masih lagi memelihara makam Sultan Sulu dan juga keturunan Sultan Sulu yang masih lagi berada di negara China. Sini juga kita dapat melihat seramik ataupun tembikar Cina daripada kurun ke-12 dan 13. Dan yang menariknya, tembikar ataupun seramik lama ini masih lagi terpelihara dengan elok sehingga ke hari ini.